Setiap satu perkara perbelanjaan kerajaan itu kita betul-betul jaga macam itu, barulah insya-Allah kita ada lebih wang kalau nak beli truck ke, bukan truck, nak beli bas. Nak beli bas ke, nak buat jalan baru, nak jaga kesihatan, sistem kesihatan untuk orang tua. Kalau tidak, kita ulang benda yang sama berkali-kali. Lepas tu kita tukar kerajaan. Lama-lama jadi tua macam saya. Last aku mati macam itu juga jadinya. Sebab itu kancil, kita kata tak apalah. Ini bukan lagi untuk kita. Ini untuk yang muda-muda. Jadi kita nak kena mula balik segala-galanya. Sebenarnya yang penting bukan yang nampak di mata kita. Jangan kita kerana RM100 yang kita dapat, kerana kita pergi makan dengan Fahmi Fadzil lipat roti canai. Lepas itu, bertahun-tahun, masalah kita, aduan kita, dia tak layan dah lepas itu. Scuba.